Sadap. Almost nak pingsan tadi. But I tried my best. Kalau you boleh walk in either trees or tools, okay, but not in one straight line like this. Cut. Medik. Tak. Kena nampak dulu. Kena you punya platform tadi. Oh, I punya platform ni. Duduk. Tadi. Okey. Saya tak perasan. Maaf tau. Tak apa. Sorry tau. Tak apa, Sangat sakit. tak perasan langsung tadi. Belanja aiskrim. Okey, boleh nak berapa 10? Belanja aiskrim. Tak ada kesan. Nampak je saya menangis. Tapi saya okey je. Tak plaster, kita jalan. Make up saya okey. Kita semua kena on. Alright, 3, 2, 1, action. Dah tahu korang punya game untuk first game? Belum mana dia how. Oh tak tahu lagi Tak tahu. Ibu ambil lumpur baling kat muka ke tak nak jaga safety lah, safety semua yang penting lah. Yang akan jadi cabaran untuk dorang, first cuaca panas, and then kita tengok sebab lumpur, so mungkin kaki dorang akan tenggelam dan akan menyekarkan untuk dorang berlari dan sebagainya. And kita takut juga kalau mungkin dorang berguling-guling, so nanti lumpur tu dah dekat muka menyekarkan juga dorang. Dan benda ni dia akan main jantung lah. So heart rate akan naik. So maybe kalau dekat surface yang biasa mungkin dorang ada stamina, tapi dekat sini sebab semua jadi berat, so mungkin stamina akan cepat pancit. Cabaran ni kita buat bila kita dah ukur dah diorang punya tahap prestasi fizikal sebenarnya. I think to be honest, cabaran ni tak ada apalah sebenarnya. Boleh je. Tapi sebenarnya cabaran ni adalah cabaran yang kita pernah buat masa time Boost Your Bro last year. Lelaki boleh buat, tapi time tu lelaki bola dia lagi berat. Bola dia yang diorang kena pegang tak silap 8 kilo. Tapi yang sekarang ni cuma 5 kilo je. Boleh lah. All the best girls, all the best, all the best, all the best. 3, 2, 1. I ada marah sikit lah. Saya cakap, you cannot letak bola dalam baju tau. Lepas tu dia kata, that's my strategy. Then I was like, oh, faham. It's okay, I understand. I cakap, okay lah, smart move. Lepas tu saya nampak Syamin dah terus masuk dia punya bola dah.
dalam baju dia. Like, okay. And then, yelah kita tiga-tiga pergi ke Charmaine. Dan dia pun nak tutup dengan badan dia macam ni. Saya cuba nak pusingkan dia. Oh, I cannot. She's very strong. Jack kali akan berdiri ke atas dengan reaction. Kita kena berhati-hati sebab ada kenangan pahit. Besoknya dia demam nak pergi Beijing. Hong Kong ke? Demam yang teruk seminggu. Dia sampai masuk drip hospital. Kalau boleh yang lain tu, Dewi tu slow. Slow, santai. Biar abang tak percaya kalau daripada mulut abang. Kita ada 450 kilo dalam 50 guni. Cepat! Tak payah pilih-pilih, ambil je! Cepat! Masuk jalan! Pakai bawah! Peluk dia, peluk! Kemar, sikit lagi! Jangan jalan! Go! Sebenarnya kita nervous, kita takut Dewi ada yang pengsan sebab at first kita memang reka physical challenge ni memang untuk diorang kita tunjuk yang bukan mudah nak jadi Dewi sebenarnya. Bukan setakat kena pandai berlakon ke apa. Sebenarnya physical strength, stamina, endurance tu pun penting. So this is why the first challenge kita bagi memang physical untuk diorang try. And sekarang ni boleh nampak macam ada team yang dah lead, ada team yang dah menang, dah nampak macam boleh menang, tapi nampak macam dah start penat juga. So, I don't know, hopefully diorang dapat buat lah dengan sampai habis. Sikit lagi! Ya, nampaklah. 1, 2, 3. Bangun! Kata nak menang, bangun! I just want to say To me? these 3 girls, damn strong. Love their energy. Walaupun nampak macam perempuan macam nak angkat beg tu macam tak boleh kan. Tapi diorang boleh, I'm surprised. Okay, first bila saya tengok kita orang memang dah aim untuk yang heaviest. So kita punya coach pun dia suruh like just do what you can do. Then bila buang je yang first 10 kg tu terlalu berat. Memang kalau korang nampak memang saya dah jatuh awal-awal tu. But I didn't want to give up for my team because our motive was that kita
win or lose, jangan give up. Kalau semua orang tahu Saddam is very competitive. So bila I tahu I akan berentak dengan dia sekali lagi, I rasa tak apa, sebab sebelum ni kita orang dah pernah berentak, so macam tak pressure sangat pun. It's just that if our team have a good conversation and good teamwork, then should be okay. Sadap. Almost nak pingsan tadi, but I tried my best. I'm so proud with you. I'm so proud with you guys too. Aku bangga gila kau dengan korang. Macam keep supporting us lah. Bagi kita kata boleh lagi. Dia tak marah pun, dia macam supporting kita lah. Macam Fi boleh lagi ambil, Ariana boleh lagi ambil, Elisa boleh lagi ambil. So actually kita pun tak kira berapa orang kita ambil, kita just ambil. Ariana, boleh. Korang ambil apa? Korang ambil apa je? Cuma buat. Relax. Jangan duduk. Coach Syafiq banyak bagi kita motivation. Time tu memang dah pengsan kat tengah-tengah tu, but he said like macam nak menang kan, nak menang. So memang mindset terus change, nak menang. Mentality diorang power. Diorang dah nak pengsan pun diorang gerak. Diorang push diri diorang. Tadi yang terjatuh tu dia cakap apa? Dia tak boleh tak? Yes. Saya nak pengsan. Lepas tu kita bagi dia rehat, pergi rehat. No, I need to do it for my mum. Dia bangun balik. La ilah. So sejujurnya bagi 12 peserta yang korang pilih ni pilihan yang tepat, sebab each one of them memang tunjukkan yang diorang ada kelebihan masing-masing daripada segi rupa, tenaga, and then aura masing-masing, mentality itu yang paling penting. So sekarang ni kita dah tak tahu yang mana hebat, yang mana ni kah, sebab semua rasa sama ada. For now kita nampak semua boleh juara. Awal-awal tadi kita orang sampai, kita orang macam underestimate sebab kecil-kecil diorang ni boleh buat apa pasal fitness, tapi lepas habis kita orang yang tak boleh kecap. So salute. Congrats. Dewi nak tanya, korang bila nampak diorang berempat, first impression korang apa dekat bro? Power. Aku tengok korang kat Workshop Bro, bila buat task tu nampak korang struggle, tapi kat sini korang macam senyum je buat task ni. Sebab ada Dewi-Dewi ni semua. Dah, sebab minumnya kita orang tak larat. Tapi sebab ada Dewi, takkanlah tak larat kan? Tak larat. Berani. Tak, sebab diorang takut. Tadi Hai Dewi. Hai. Okay, so hari ni korang akan main game yang bernama Dahimu Dahiku. Wow, Dahimu Dahiku. Hello, Ariana Riri ke ni? Mana you ni? You dekat mana ni? Ada sampai dah ni bawah rumah. Makanan I hilang. I tak bagi lagi makanan. Belum bagi lagi, Dek. Baru ni sampai. Abang kat mana? Abang kat mana? Macam abang kat saya ni. Okey, Akak. Akak pergi mana tadi? Ada ni. Dah saya pergi flat sebelah. Salah location ke?
Tak. Saya pun tak tahu dia bagi dosa silap. Silap ni. Nama apa? Melati. Ni Ariana Rivi ni. Awak Melati. Silap Grab ke? Okey, kalah. Saya pun susah ni nak teka. Apa situasi tadi tu? Saya salah alamat ke? Yes. Salah location. Hai. Hello. Hello. Ini Suhaila ke? Ya, Suhaila. Dia remaja tu yang baru-baru. Okay. Okay, ya, Suhaila. Sorry nak tanya. You ada buat, you influencer ke? Ya, I influencer You sekarang. influencer dekat mana? TikTok ke? Instagram ke? I buat merata. I boleh buat dekat mana-mana je. Okay, faham. So kita punya brand, kita nak bagi orang buat, you know, brand promoting untuk you. So you boleh tak buat apa-apa dengan brand? Tapi boleh kita jumpa dulu tak? So kita jumpa dekat kafe lah. Alright, jom. Okay. Hi Suhaila. Suhaila, you ada soalan apa-apa tak? Ada. Sebelum tu, apa I dapat? Maksudnya duit ke apa-apa kalau I, apa orang kata, Okay, so kita buat brand collaboration. Yes! Tak, boleh jahat saya. You nak pukul pada? Kenapa? Sebab you tengok tak muka dia? Tapi kan, okay, you cakap pasal benda tu. Cuba tengok lelaki dia. Ada duit ke weh? I tak tengok. You tak tengok, dia tengok. You tengoklah macam ni. I tak tengok sangat lelaki. I nak you tengok muka perempuan tu. Kenapa nak tengok muka perempuan tu? Bercampur tak? Apa pendapat you? Komen sikit makeup dia. Okay je, I prefer like pasal duit hantaran lah. Tapi I tak nak, I cakap pasal perempuan tu. You jangan cakap pasal lelaki. Kan sebab I start the conversation. You kena habiskan conversation I dulu. Okay, I rasa kena dah jawab, muka dia biasa je. Memanglah muka dia biasa. I rasa mata you tu kena check. Mata I memang kena check babe, tapi okay, you cakap pasal dia punya look. Okay, tengok pasal duit dia. I rasa macam wedding ni around 80,000. Tak cukup untuk duit I nak beli makeup. Apa kena dengan makeup? Tapi dia punya senang. Tak tahu kenapa bahu saya ingat sebab I bawa guni tadi guys. So dia ni tak balance. Their first time makan, so not bad the post. Okay, not bad. Some of them are very good because they are just a first time and then the first day. And then tapi apa pendapat I, they can polish more, you know, in the future. Yeah, for the first time pun, this is one of the best already, all the best. Very interesting shit. So, you memang dah fierce kan? Keep it fierce. Alright? Tapi loosen your lips. Jangan buka bibir dia. Bila buka bibir dia, jangan buka banyak. Sikit je. Dia macam ada benda yang keluar. So, bila you loosen sini, dia tak nampak kecoh.
I'm still nervous. I tak pernah posing before ni. Tak pernah buat modeling before ni. Ya Allah. I tak boleh ikut orang. I tak boleh nak imitate orang. I kena jadi diri I. Body shape everyone tak sama. So bila I buat, I rasa selesa and that's what she wants. I body goals. Ya. Saya bila pegang. Dewi ni rasa agak kekok sikit lah dengan mungkin sebab outfit yang jarang-jarang dia pakai. So dia nak kenakan pose dengan outfit tu nampak macam kekok sikit lah. Kita nak tengok kalau boleh. Kita boleh kita kena tengok operator ni. Sabar. Ni kamera buat susun dah dia orang. Best pula. Foto yang paling best. Mana namanya? Ni I beritahu. Mana boleh? Camellia. Ni nama dia Camellia. 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 Expression, pose, expression. Yang tu jangan masuk. Don't move too much. I say don't move too much. Just your emotion, reaction. Siapa nama awak? Siapa nama awak? Siapa nama awak? Abang ni siapa yang hantam abang kau? Abang Kamal, I think she's not ready. But if you're taking so long, nanti bila you keluar daripada Dewi Remaja, you kena jadi heroine, you kena hentak 21 scene kat luar, and you cannot deliver, it's on you. Kejaplah korang. Cut the cameras.